kuda kepang. Eneng pantang larangane sing wajib diturutna. Sing paling utama, langgang dibuka mesti karo izine dhisik. Ojo sembrono wae. Musik mesti saranca iringane karo lincahe tarian penari-penari kuda kepang. Tengoklah ni YB. Habis tanglong di rumah saya. Mesti lembu si Ravi punya kerja. Dey, jangan main tuduh-tuduh lah. Tengok ini. Sari isteri saya diampayan, habis koyak. Saya syak kerja anjing si Meli ni. Sabar. Jangan melulu. Siapa punya kerja ni? Ini mesti kerja kamu ni. Bukan saya tu. Kuda. Hei, sini kampung mana ada kuda? Dey, saya bukan awak punya macam. Kenapa awak koyakan Sari isteri saya? Abang, Hei, awak mau panggil lu punya taiko kah? Kenapa awak koyakkan tanglong saya? Ish, pelik. Dari tadi abang. Siapa abang dia ni? Saya tahu. Hah? Apa yang kamu tahu? Abang yang dimasukkan bukan dalam bahasa Melayu. Habis tu, bahasa apa? Negara kita ni kan banyak bangsa, banyak bahasa. Abang ni cakap bahasa Jawa. Jawa? Dalam bahasa Jawa, abang maksudnya merah. Merah? Iya. Dalam permainan kuda kepang, memang banyak pantang larang. Kita tak boleh mengejek-ngejek pemain kuda kepang. Saya tak ejek pun. Tiba-tiba je dia kejar saya. Pantang juga warna merah. Yang dikejar abang ni tadi sebab lampu brek abang. Oh, merah rupanya. Mana perginya? Dalam budaya yang pelbagai, banyak benda yang sukar difahami. Namun, jangan berhenti untuk cuba memahami. Bertoleransi demi menjaga harmoni.